Di sebuah asrama sekolah terpencil di pedalaman, ada sebuah bilik di tingkat paling atas yang dikatakan berhantu. Bilik nombor 13. Tiada pelajar yang berani tinggal di situ sejak kejadian pelik berlaku bertahun-tahun lalu. Kononnya, seorang pelajar perempuan pernah hilang tanpa jejak di bilik itu dan hanya buku hariannya ditemui, penuh dengan coretan pelik tentang sesuatu yang memerhatikannya setiap malam. Aminah, pelajar baru yang tak percaya cerita seram, ditugaskan tinggal di bilik itu kerana asrama penuh. Pada malam pertama, semuanya nampak biasa. Tapi, apabila jam menunjukkan pukul 3 pagi, dia terjaga mendengar bunyi ketukan perlahan dari dalam almari. Tok! 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 Aminah cuba memujuk diri, mungkin cuma bunyi angin. Tapi ketukan itu semakin kuat, disusuli bunyi seperti seseorang mencakar dinding. Dengan jantungan, Aminah membuka almari, tetapi kosong. Dia menutupnya kembali, dan tiba-tiba cermin di bilik itu bergetar. Di dalam pantulan cermin, dia ternampak bayang-bayang seorang perempuan berdiri di belakangnya, dengan rambut panjang menutup muka. Aminah menjerit dan berpaling, tetapi tiada siapa di situ. Nafasnya semakin laju dan dia cuba membaca ayat suci untuk menenangkan diri. Malam itu, dia tak tidur. Keesokan harinya, dia mendapati buku nota yang ditinggalkan di atas mejanya penuh dengan tulisan tangan yang bukan miliknya. Jangan pandang cermin malam ini. Aminah ketakutan, tetapi rasa ingin tahu menguasai dirinya. Malam itu, dia sengaja berdiri di depan cermin pada pukul 3 pagi, memandang pantulannya sendiri. Tiba-tiba, cermin itu menjadi gelap, dan dari dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala memandangnya. Suara serak berbisik, "Kau sudah lihat aku. Sekarang kau milik aku." Aminah menjerit, dan lampu bilik tiba-tiba padam. Pagi itu, warden mendapati bilik nombor 13. Aminah hilang, seperti pelajar sebelumnya. Yang tinggal hanyalah buku notanya, dengan satu ayat terakhir ditulis, "Jangan pandang cermin." Sejak itu, bilik nombor 13 dikunci rapat, tetapi pelajar lain masih mendengar ketukan dan bisikan dari tingkat atas. Pada malam-malam sepi, ada yang kata, jika kau berani berdiri di depan cermin bilik itu pada pukul 3 pagi, kau akan nampak Aminah atau sesuatu yang jauh lebih menakutkan.